Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak update untuk Mas W212. Yang ni kita dah start gosok dia punya body. Yang ini abang nak cat luar sahaja, warna hitam tambah clear. Yang ini customer nak add on clear glass lurid. Okay. Lepas tu dia nak pasang brake depan dengan belakang. So yang ni yang standard single port, kita dah buka keluar. Asal kereta single port, brake tak berapa nak padu, tak berapa nak cengkam. Kita nak upgrade depan, kita nak masuk yang 6 piston. Yang depan kita nak masuk 6 piston. So body nak cat balik warna hitam. Nampak emas emas guys. Ni kita dah start gosok-gosok semua ni. Okay. Tambah clear glass lurid. Yang ada tu kita dah sening, so nanti kita akan gosok balik. So yang proses Saga VVT ni, Saga VVT guys. Saga VVT dalam proses ni. Yang ini kita nak buat luar dengan dalam Saga VVT. Yang untuk Saga ni, kereta Mybi Kenari Kelisa Azia Beza, Saga luar saja kita buat promosi 1,500. Yang ni dia nak buat luar dalam. So kita dah buka semua keluar. Lampu pun kita buka keluar. 1,500. So untuk yang rem dia kita dah set cat dah. Nampak? Yang video sebelum ni saya ada tunjuk dia punya rem bercala sebab kereta ni accident kereta accident. So kita dah cat rem, tak payah beli rem baru, kita cat, kita repair, kita welding balik. So yang fender sebelah kiri ni kita tukar baru, kita akan cat balik lah.